adalah taklimat khusus untuk aerobatik berkenaan dengan pertandingan. Okey, berkenaan dengan pertandingan. Jadi ini bukannya bengkel untuk menerangkan aerobatik. Bengkel untuk menerangkan aerobatik kami akan adakan pada 22 dan 23 hari bulan. Okey. Hari ini hanyalah taklimat pertandingan. Okey. Jadi sebelum itu saya nak pastikan yang berada di sini ni, anda berada di tuan-puan murid berada di jimit yang betul jangan tersalah jimit pula. Jadi izinkan saya mulakan, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Engineer Amir, wakil daripada penganjur bersama untuk Aerobatic Challenge 2025. Okey. Jadi saya teruskan sebab kita masih ada 1 jam saja untuk saya berikan taklimat. Jadi macam saya terangkan tadi, taklimat hari ini sebenarnya lebih kepada saya nak menerangkan tentang syarat-syarat pertandingan aerobatik. Okey, syarat-syarat khusus. Kenapa begitu? Disebabkan untuk MyRC 2025 kategori aerobatik, syarat-syaratnya berbeza sedikit berbanding dengan syarat dan cabaran berbeza sedikit berbanding dengan yang biasa bertanding dalam kategori microbotik contohnya. Okey. Alright. Jadi untuk ini saya merujuk kepada beberapa dokumen pertandingan yang telah pun kita kongsikan sebelum ini. So yang pertama adalah kategori yang pertama adalah dokumen syarat dokumen syarat, kalau perhatikan ini telah pun kita kongsikan di laman sesawang microsite pertandingan untuk kategori aerobatik. So pertama kita ada kongsikan syarat pertandingan. Jadi kalau lihat di sebelah kiri skrin saya ni yang saya kongsikan, di sebelah kiri adalah syarat pertandingan untuk kategori sekolah rendah, kategori robot AI pengencaman image, kategori sekolah rendah. Kemudian kita ada juga kongsikan dokumen yang kedua iaitu syarat untuk robot AI pengencaman image sekolah menengah. Okay. Dan juga kami ada kongsikan lita pertandingan. Okay, so ini yang sebelah kiri ni adalah lita pertandingan. Okay, so ini telah pun kami kongsikan saya rasa mungkin 2-3 minggu lepas. Jadi sebenarnya apa yang kita akan lakukan hari ini sebenarnya kita akan rujuk pada syarat. Okay, itu nombor 1. Yang kedua, minggu lepas kita ada kongsikan juga cabaran yang berkaitan dengan pertandingan. Okay. So contohnya kenapa cabaran? Cabaran ni kita berikan ada 2 dokumen. Satu adalah cabaran untuk sekolah rendah yang belah kanan saya ni, sekolah rendah, dan yang kedua adalah cabaran untuk sekolah menengah. Perhatikan di sini. Okey, cabaran untuk sekolah menengah Alright. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada 2 set dokumen yang kita akan rujuk pada hari ini. So pastikan siapa yang tak pernah download lagi dokumen ni boleh ke laman sesawang MyRC 2025 untuk kategori aerobatik dan boleh dapatkan dokumen-dokumen tersebut. So kalau nak kira sekolah rendah akan ada 3 dokumen penting, sekolah menengah juga akan ada 3 dokumen penting yang perlu dirujuk. Okey. So itu satu. Okey. So ni untuk sekolah menengah Right. Okey. Okey, jadi untuk itu sebenarnya saya akan merujuk kepada pertama sekali saya akan merujuk kepada syarat. Dan syarat ini sebenarnya kebanyakan syarat adalah sama antara sekolah rendah dan sekolah menengah. Jadi itu sebabnya untuk petang ini kita jemput kedua-duanya, pelajar-pelajar ataupun peserta-peserta dari sekolah rendah dan juga peserta sekolah menengah. So yang mana ada perbezaan tu nanti saya akan nyatakan perbezaan dia antara sekolah rendah dan sekolah menengah. Okey. Okey. Dalam semasa saya memberikan taklimat ini memang kita buka untuk soalan, tapi untuk kelancaran taklimat ni soalan tu saya akan baca apabila saya tamat sesi, bukan tamat keseluruhannya. Tengah-tengah nanti saya ada tamat sedikit sekejap, saya akan lihat soalan, kemudian baru saya akan jawab. So saya akan jawab. Maknanya cikgu nak tanya bila-bila masa, boleh pakai chatbot tu, boleh menggunakan ruangan chat untuk tanya soalan. Okey.
ataupun adalah tanya soalan, so saya akan cuba jawab di tengah-tengah taklimat dan juga di akhir taklimat. Okey. Jadi mari kita rujuk kepada syarat pertandingan. Kalau kita lihat ini adalah syarat pertandingan untuk robot pengecaman limit sekolah rendah. Okey, kalau kita lihat yang pertamanya, apakah pertandingan aerobatik? Sebenarnya ia adalah cabaran untuk kalau kita lihat di sini cabaran untuk pasukan menggunakan robot aerobatik secara berautonomi dan juga dengan kamera yang dilengkapi kecerdasan buatan AI untuk bergerak bebas, bergerak mengikut garisan hitam dan juga garisan berwarna. Okey. Itu yang asasnya, maknanya sekolah rendah dan sekolah menengah sama begitu, bergerak bebas, bergerak mengikut garisan hitam dan juga bergerak mengikut garisan warna. Okey. Dan kemudian mengelak halangan. Empat. Okey. Apa empat-empat tu saya akan tunjukkan nanti. Okey. Jadi untuk pertandingan ini kita kata markah yang paling banyak yang pasukan dapat akan menjadikan penentu ranking. Siapa yang lagi betul-betul siapa lebih tinggi ranking. Dan kemudian apabila di akhirnya apabila ada pasukan yang sama jumlah titik markah dia, barulah kita akan melihat pada masa. Masa kita lihat siapa yang lebih pantas akan mendapat ranking yang lebih tinggi. Okey. So itu nombor satu. Kemudian untuk aerobatik kita akan hanya ada 2 peringkat pertandingan, iaitu peringkat akhir negeri dan juga peringkat grand final. So apa yang tak ada? Yang tak ada adalah peringkat kelayakan negeri. Okey. So nanti apabila yang ada pertama tadi kelayakan peringkat akhir negeri, apa yang perlu dibuat oleh peserta hanyalah merekod video dan menghantar video sebelum 30 hari bulan Jun. Okey, menghantar video sebelum 30 hari bulan Jun, dan itu akan menjadi penyertaan bagi peserta untuk kategori untuk peringkat akhir negeri. Okey, kemudian barulah kita akan selesai peringkat akhir negeri, kemudian barulah kita akan pilih 5 pasukan terbaik seluruh negara untuk bertanding di peringkat grand final. Okey. So itu lebih kurang dia punya cara ataupun corak pertandingan. So kita lihat itu secara umum. Okey. Yang detail yang mana yang administratif ni saya tak akan go through in detail sebab saya rasa ini boleh dibaca. Saya akan cuba fokuskan kepada apa yang mungkin perlukan lebih sedikit penerangan. Seterusnya adalah robot. Okey, kalau lihat syarat secara umumnya robot yang boleh digunakan dalam pertandingan aerobatik hanyalah robot aerobatik yang tidak diubah-suai. Okey, asas maknanya yang original yang keluar dari kotak terus digunakan. Tak boleh diubah suai. Okey, itu satu. Okey, seterusnya kita lihat, okey, ini perkara yang paling penting. So tadi saya dah terangkan tentang peringkat pertandingan. Jadi sekarang ni saya nak terangkan tentang lita pertandingan, peringkat akhir. Peringkat akhir ni yang saya kata tadi yang kena hantar video sebelum 30 Jun lah. 30 Jun. Okey, yang pertama lita peringkat akhir akan digunakan untuk peringkat akhir. So yang mana satu lita peringkat akhir? Okey, ini adalah lita peringkat akhir. Okey, perhatikan di sebelah kiri skrin saya ni. Ini adalah lita peringkat akhir. So jangan tersilap. Contohnya sebab tu mungkin kita adakan program train the trainer, kita menggunakan lita yang berbeza. Okey, lita itu bukannya lita peringkat akhir. Lita peringkat akhir adalah yang ini, rupa dia macam ni. So mana nak dapat lita ni, design dia boleh dapat di laman sesawang pertandingan. Okey, itu satu. Alright. So yang kedua, okey, kalau kita lihat sebenarnya yang perkara yang paling penting untuk kita lihat yang berbeza dengan pertandingan-pertandingan lain adalah lita peringkat akhir ni sebenarnya dia ada semula, ada zon pergerakan, tempat mula, arah permulaan, titik markah dan juga halangan. Tapi yang paling penting adalah di dalam lita pusingan akhir ini akan adanya 3 zon pergerakan. 3 zon pergerakan, iaitu zon pergerakan bebas, zon kedua adalah zon 2 zon autonomi garisan hitam, dan zon 3 adalah zon autonomi garisan berwarna. So 3 zon. Alright, 3 zon yang ada pada lita. Jadi kalau kita lihat lita ni, lita original yang untuk di print, kita tak nampak zon di sini.
Tak nampak zone, mana satu zone tak nampak Okey, jadi untuk ini kalau kita lihat pada syarat, okey, zone akan ditandakan dengan garis putus-putus berwarna hitam. Pada mana? Di dalam dokumen zon pergerakan dan titik markah. So mana satu dokumen zon pergerakan dan titik markah? Ini dia rupa dia. So juga telah pun kita kongsikan di laman sesawang, di laman sesawang pertandingan dan juga untuk kategori aerobotik. Jadi ini adalah dokumen zon pergerakan dan titik markah. So kita ada satu dokumen untuk sekolah rendah, kalau lihat sini sekolah rendah, dan satu lagi dokumen untuk sekolah menengah. Okay, so dua dokumen yang berbeza. Okay, jadi untuk ini saya rujuk pada zon sekolah, dokumen sekolah rendah dahulu. Okay, so macam mana nak tahu di manakah zon? Kalau kita lihat sebenarnya antara kiri dan kanan ini, skrin saya, sebelah kiri ini adalah data yang sepatutnya kita cetak dan sebelah kanan adalah kita kata rujukan untuk zon. So perhatikan di dalam dokumen titik markah dan zon ni terdapatnya garis hitam putus-putus. Kita lihat ni di bahagian tengah ni, saya pusing gelap, saya bulatkan. Di sini ada zon garisan putus-putus, di sini ada juga garisan putus-putus. So inilah yang dimaksudkan dengan garisan hitam yang membezakan antara zon. Perhatikan ni, garisan hitam ni. So kalau kita lihat syarat, sepadan zon adalah ditunjukkan dengan menggunakan garis hitam, garis putus-putus berwarna hitam. So inilah dia zon So bermaksud kalau di sini adalah garis putus-putus yang membezakan zon, kita boleh lihat di sini sebenarnya keseluruhan lita aerobotik dia terbahagi kepada 3 zon. Zon 1, zon 1 adalah ini, zon 1. Zon 1, kemudian kita ada zon 2. Dan kemudian zon 3. So zon 1 tadi apa dia? Zon pergerakan bebas. Zon 2 adalah autonomi garisan hitam. Dan yang ketiga adalah autonomi garisan berwarna. So autonomi garisan berwarna ni, zon dia pelik sikit design dia. Kalau kita lihat di sini, disebabkan oleh zon 3 adalah merujuk kepada garisan berwarna. Kita lihat garisan berwarna ni dia ada terkeluar sedikit di sini. Dan kalau ikut tengok di bawah ni dia panjang ke sini. So apa maksud dia? Maksudnya zon 3 sebenarnya zonnya adalah melangkaui semua garisan berwarna. So ini adalah zon 3. Alright. Zon 1 untuk pergerakan bebas, zon 2 untuk garisan berwarna hitam dan zon 3 untuk garisan berwarna. Okay, so itu satu konsep zon zon di dalam pertandingan aerobotik. Okay. Alright. Now, kemudian kalau kita lihat setiap zon adalah berasingan dan mempunyai garis mula dan garis tamat, titik markah dan cabarannya tersendiri. So itu penting. So kita lihat zon 1, zon 2 dan zon 3 adalah sebenarnya 3 zon yang berasingan. 3 zon berasingan dan masing-masing untuk setiap zon akan ada titik mula. Contohnya zon 1 titik mulanya di sini. Dan kemudian zon 1 titik tamatnya garis tamatnya mana? Garis tamatnya di sini. Itu zon 1. Untuk zon 2 titik mulanya mana? Di sini. Dan titik akhirnya mana? Di sini. Okay, kemudian zon 3 titik mulanya di mana? Titik mulanya di sini dan titik tamatnya berada di sini. Okay, kita perhatikan So titik mula ni kalau kita lihat dalam syarat ni titik mula di label dengan menggunakan garis putus-putus berwarna. Jadi sama dengan tempat yang saya bulat-bulatkan tadi lah garis putus berwarna-warna. Satu di sini, sini dan sini. Okay. So apa guna garis mula? Garis mula ni adalah kalau kita lihat pada E ni, robot perlu berada di atas garis mula pada setiap permulaan larian. Setiap permulaan larian robot perlu berada di atas garis mula. Dan robot dikira berada di atas garis mula apabila mana-mana bahagian robot berada di garis mula. Jadi contohnya kalau kita nak mulakan robot pada zon 1, kita perlu letakkan robot di zon 1 macam ni. Ataupun contohnya kalau kita nak mulakan robot di zon 2, contohnya kita letakkan robot di sini, zon 2.
dan sehingga ke zon 3. So kalau zon 3 di sinilah. Okay. Kenapa pula boleh kita mulakan robot di tengah-tengah lita ni? Kalau kita nak kira ni semua lita ni, macam ni pula kita boleh mulakan robot di tengah-tengah ni? Sebabnya adalah macam awal tadi dikatakan, setiap zon adalah berasingan. Jadi zon 1 dia ada start dengan ada stop, ada tamat, ada mula dan ada tamat. Begitu juga dengan zon 3. Zon 3 pun ada mulanya di sini dan ada tamatnya di sini. Jadi kalau kita nak gerakkan robot, kita nak mulakan dengan zon 3, boleh kita mulakan di sini. Okay, itu yang dimaksudkan. Alright. Nah, kemudian setiap zon punya garis tamat, dan garis tamat untuk zon 1 adalah garis yang sama dengan zon mula, garis zon mula untuk zon 2. Itu sebabnya kalau kita lihat di sini, okay, ini adalah zon 1. Zon 1 punya permulaan adalah ini, tempat mula di sini. Tempat tamat zon 1 ini dan tempat tamat zon 1 ni dah juga adalah tempat mula untuk zon 2. So tempat yang sama. Okay, dia bukan ada garis yang berbeza, tempat yang sama. Alright. Okay, itu satu untuk tempat tamat dan mula untuk setiap zon. Okay. Dan perhatikan sebenarnya setiap zon okay, nanti akan ada titik markah. Dalam setiap zon akan ada titik markah. Kalau kita lihat di sini, contohnya zon 1 dia ada 2 titik markah untuk sekolah rendah. Ada 2 titik markah, satu di sini, satu di sini. Okey. Zon 2 ada di sini satu, di sini satu. Zon 3 ada 1, 2, 3, 4. Okey. So ini adalah titik markah. So perhatikan setiap zon ada titik markahnya sendiri. Alright. Dan titik markah ni saya katakan untuk sekolah rendah dan sekolah menengah berbeza. Jadi untuk sekolah menengah jangan tersilap pula ambil adik kamu punya sekolah rendah dokumen sekolah rendah. So pastikan kamu mengambil dokumen yang betul. Okay. Now, kemudian selain daripada titik markah, kalau perhatikan daripada G ni, okay, untuk G, garis tamat juga merupakan titik markah. Okay, garis tamat juga merupakan titik markah. Jadi kalau kita lihat di sini untuk zon 1, walaupun kalau nak lihat bintang dia ni ada 2 saja, okay, tapi sebenarnya titik tamat ataupun garis tamat untuk zon 1 adalah juga titik markah untuk zon 1. Jadi kalau kita lihat di sini, maksimum markah yang boleh dikumpul untuk zon 1 adalah 3. Kenapa 3? 1 titik markah, 2 titik markah, kemudian titik tamat juga ada titik markah. Okay, alright. Cuma, okay, untuk nanti saya akan terangkan tentang checkpoint, saya terangkan ini dulu. Okay. Okay, kemudian cuma perhatikan di sini, titik markah untuk garis tamat hanya boleh diambil selepas mengambil ke semua titik markah di dalam zon. So itu syarat untuk mengambil titik markah di tempat tamat. Jadi maksudnya kalau kita lah di zon 1, robot di zon 1, robot perlu ambil dahulu checkpoint yang ini, yang di atas ni, checkpoint pertama, kemudian ambil checkpoint yang kedua. Okay. Kemudian barulah boleh mengambil checkpoint pada garis tamat. Jadi kalau dalam kes ni, kalau robot bergerak dari sini, kemudian dia pergi ambil checkpoint, kemudian dia pusing, kemudian dia ke tempat tamat. So robot akan mendapat 3 markah. Okay. Tapi apa yang tak boleh buat contohnya? Contohnya katalah kita di zon 1. Okay. Robot di zon 1, robot bergerak, robot mengambil titik markah yang pertama ni. Kemudian robot terus jalan dan terus pergi ke titik tamat untuk mengambil titik markah pada garis, tempat tamat. Boleh tak macam ni? Tak boleh. Okay, tak boleh. Syarat, kalau kita lihat di sini, syarat untuk mengambil titik markah pada garis tamat adalah hanya selepas mengambil semua titik markah yang ada di dalam zon. So dalam kes ni tak boleh ambil di sini sebab dia tak robot tidak terlebih dahulu mengambil titik markah yang ada di bawah ni. Okay, alright. Itu konsep titik markah dan juga titik markah. Okay, seterusnya, okay, untuk permulaan robot H, setiap permulaan larian robot. Okay, setiap permulaan larian, robot wajib memulakan larian pada garis mula zon 1. Okay, so apa maksud dia tu? Maksudnya, setiap
kali kita nak mulakan larian. Maksudnya apa? Maksudnya kita baru first time nak runkan robot ataupun baru first time nak rekodkan pergerakan robot. So untuk itu robot perlu bermula daripada tempat mula zon 1. Maksudnya robot mesti mula daripada sini. Okey, tempat mula pada zon 1. So apa yang dia tak boleh buat? Dia tak boleh buat adalah contohnya first time dia datang ke Lita baru hidupkan robot, kemudian dia mulakan robot daripada sini. Dia nak skip zon 1. Boleh tak? Tak boleh. Okey, tak dibenarkan. Okey, so macam saya kata tadi, permulaan larian perlu mula daripada zon 1. Okey. Alright. Kemudian okey, untuk memulakan robot, kita di I ni, untuk memulakan robot peserta perlu menekan butang pada robot. Dan kemudian robot akan mengeluarkan bunyi dan bunyi pembas selepas 1 saat robot butang ditekan. Kemudian robot akan terus mula bergerak. Okey. So ni syarat maksudnya kalau kita letak robot di sini, okey, kita dah ready nak run, kita tekan button, lepas button 1 saat buzzer mula berbunyi dan robot mula terus bergerak. So itu dibenarkan. Okey. Apa yang tak dibenarkan adalah contohnya okey, robot tu tengah off ni, dia letak robot di atas Lita, kemudian dia turn on switch bateri. Kemudian robot terus bergerak. Yang tu tidak dibenarkan. Okey, yang tu tidak dibenarkan. Alright. Okey. Kalau kita lihat pada J, okey, itu harapnya faham untuk I kena tekan button baru robot mula boleh bergerak di zon 1. Kemudian kita lihat di J, peserta perlu menekan butang pada garis mula setiap zon. Okey, pada setiap zon. So apa maksud dia? So maksudnya macam saya bagikan contoh tadi, katalah robot mula daripada sini, dia mula bergerak, okey, dia ambil satu checkpoint, kemudian contohnya robot berhenti di sini. Contohnya robot berhenti di sini. Dan peserta dia mengambil keputusan untuk tidak menggerakkan robot lain lagi di dalam zon 1. So apa yang peserta boleh buat, sebenarnya dia dah dapat satu checkpoint ni. Okay, apa yang dia boleh buat, dia boleh angkat robot dan letakkan di sini. Angkat robot dan letakkan di zon mula, tempat mula, garis mula di zon 2. Kemudian robot terus bergerak mengikut zon 2. Yang itu dibenarkan. Bukan terus, sorry. Bila kita angkat robot dan letakkan dia di tempat mula zon 2, ia dibenarkan. Okay. Apa yang dia perlu buat adalah kalau dia angkat robot dan letak pada zon 2, apa yang dia perlu buat, dia perlu menekan butang sekali lagi untuk menunjukkan robot boleh mula bergerak. Okay. So kalau dia angkat, dia letak kat sini, peserta perlu menekan butang, kemudian barulah robot mula bergerak. Okay. Itu yang apa maksud saya dengan di sini. Okay. Tetapi contohnya ada kemungkinan contohnya robot kita ni dia memang boleh bergerak secara berautonomi. Okay. Boleh bergerak secara berautonomi daripada tempat mula, contohnya daripada sini ni, dia boleh bergerak secara autonomi, mengambil checkpoint 1, kemudian dia jalan checkpoint 2, kemudian dia terus ke tempat tamat. Autonomi tu tak ada masalah pun So ini dibenarkan. Tapi lebih-lebih dari itu, lebih-lebih lagi kalau robot secara berautonomi bergerak di dalam zon pergerakan bebas sampai ke tempat tamat zon 1, apabila robot mahu mulakan pergerakan di zon 2, sebenarnya kali ini tidak diperlukan untuk robot membuat bunyi. Tidak diperlukan untuk robot ditekan dahulu sebelum bergerak. Okay, so dia boleh jalan secara autonomous daripada zon 1 terus masuk ke zon 2 dan terus uruskan perkara di dalam zon 2. Yang tu boleh dibenarkan. Dan untuk ini tidak menjadi halangan kalau tak perlu untuk kita bunyikan buzzer. Tak perlu bunyikan buzzer, tak perlu minta peserta menekan butang sekali lagi. Okey? Itu minimum. Tapi kalau contohnya peserta sendiri yang walaupun robot sampai ke sini, sampai ke garis tamat, kemudian peserta sendiri yang mengangkat robot dan untuk nak adjust kedudukan robot untuk zon 2, juga tak ada masalah. Okey, boleh. Tapi kali ini disebabkan peserta telah pun memegang robot, okey, apa yang peserta perlu buat, peserta boleh mulakan robot di permulaan atau tempat mula zon 2, tapi kali ini peserta perlu menekan butang dan menunggu hingga buzzer berbunyi, menunggu 1 saat hingga buzzer berbunyi, barulah robot boleh mulakan pergerakan. Okey, alright.
So itu untuk J. Alright, saya tekan lagi. Okay. Kemudian, alright. Disebabkan, seterusnya, disebabkan saya sekarang ni ada pada K. Okay. Disebabkan saya kata awal tadi adalah setiap zon 1, zon 2, zon 3 adalah zon yang berasingan. Okay. So maksud dia apa? Maksudnya sebenarnya peserta boleh menggerakkan robot di zon 1, zon 2 dan zon 3 secara berasingan. Okay. Contohnya apa dia? Contohnya robot dah mula daripada zon 1. Okay, zon 1. Kemudian robot dah gerak, dah dapat ambil checkpoint 1, dah ambil checkpoint 2, kemudian dia sampai ke tempat tamat zon 1. So untuk dia, pergerakan robot pada zon 1 sudah berjaya. Okay. Kemudian robot terus bergerak di dalam zon 2. Contohnya robot bergerak ikut checkpoint ni, kemudian robot tersasar. Okay. So robot tersasar, robot tidak lagi mengikut garisan. So kena buat apa? So kita kena bawa ataupun reset kembali robot pada tempat awal. Dan untuk ini, tempat awal kita benarkan 2 tempat. Satu, seperti biasa kita terus letak kembali di awal zon 1 ni. Okay, maknanya daripada start pertandingan lah. Yang kedua, juga dibenarkan robot diletakkan di sini. Okay, untuk dia mulakan pergerakan di dalam zon 2. So itu juga dibenarkan. Okay, juga dibenarkan. Cuma syarat dia apa? Syarat dia adalah yang minimum robot perlu lalui untuk zon 1 adalah 1 checkpoint. Okay, dia mesti lalu 1 checkpoint, at least 1 checkpoint di zon 1 sebelum dia boleh proceed ke zon 2. Jadi kalau example saya tadi macam ni, dia memang dapat checkpoint 1, checkpoint 2 betul terus pergi, tak ada masalah lah. Tapi contohnya, contohnya saya ambil contoh lain. Okay, robot jalan, kemudian dia tak dapat capai checkpoint yang pertama tu. Kemudian dia lalu sini, dia berhenti kat sini. Kemudian peserta kata, tak dapat checkpoint, macam robot tak betul ni. So dia angkat robot dan letakkan di sini untuk mulakan zon 2. Boleh tak boleh? Jawapannya tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab di zon 1 robot tak dapat pun minima 1 markah. Okay, so kalau kita lihat di sini, minima 1 markah sebelum dia memulakan pergerakan di zon yang seterusnya. Okay, alright. Ni mencapai sekurang-kurangnya 1 titik markah. Okay, so ini syarat tadi terguna pakai juga untuk zon 3. Terguna pakai untuk zon 3. Alright. Seterusnya L. Masa dan titik markah untuk setiap zon akan dikira secara berasingan. Okay, secara berasingan. So maksudnya apa? Maksudnya zon 1 ada markah dan masanya sendiri, zon 2 ada markah dan masanya yang sendiri, dan zon 3 ada juga markah dan masanya sendiri. Okay. Dan apa-apa yang berlaku pada zon 1 tidak akan mempengaruhi markah ataupun masa pada zon 2, tidak juga akan mempengaruhi markah dan masa pada zon 3. So dia berasingan kan? Cuma akhirnya apabila robot sudah selesai ke semua zon, barulah kita akan tambah markah dan masa. Kita akan tambahkan markah zon 1, zon 2 dan zon 3. Kemudian kita akan tambahkan juga masa pada zon 1, zon 2 dan zon 3. So jumlah keseluruhan markah dan jumlah keseluruhan masa ini lah yang dia akan digunakan untuk kita tengok ataupun compare dengan pasukan lain siapa yang lebih tinggi ranking keseluruhan markah. Alright? Okay, itu satu. Alright, untuk M. Masa dan titik markah untuk satu zon akan di-reset semula sekiranya pasukan memulakan larian pada garis mula zon. So itu contohnya, maksudnya apa? Maksudnya contohnya katakanlah robot dah jalan, dah dapat 1 markah. Jalan, dah dapat 2 markah, kemudian dia sampai ke sini. Dapat 3 markah. Okay, 3 markah. Kemudian robot jalan, ambil 1 kat sini, 1 markah. Kemudian dalam perjalanan robot nak ambil ke titik markah yang kedua, robot tersasar. Contohnya robot tersasar ke sini. Tak sempat ambil checkpoint yang kedua ni. So apa yang peserta boleh buat adalah peserta boleh mengangkat robot dan mulakan dia di sini kembali. Okay. Tetapi mulakan di zon 2 sebab kita boleh mula di zon 2. Tapi apabila peserta mula meletakkan robot pada awal tempat mula zon 2, so apa yang akan berlaku adalah masa dan markah untuk zon 2 akan di-reset kembali kepada kosong. Reset kembali kepada kosong.
Manakala markah dan juga masa untuk zon 1 akan berubah tak? Tak berubah. Okey, sebab apa tak berubah? Sebab macam awal tadi saya kata, zon adalah berasingan. Okey, tak berubah, zon adalah berasingan. Dan apabila peserta nak memulakan kembali robot, peserta hanya meletakkan di garis mula zon 2. Sebab sebenarnya dia tak nak kacau lah zon 1. Okey, itu satu yang perlu diingat. Okey, tapi pada masa yang sama sebenarnya kalau contohnya peserta dia sama macam tadi, daripada zon 1 dia dapat markah 1, dapat zon 2, 3, kemudian dia teruskan perjalanan, dia dapat 1 titik markah, kemudian dalam perjalanan ke titik markah kedua robot terkeluar. Okey, terkeluar. Jadi robot dah terkeluar garisan, robot perlu dimulakan semula. Tadi contoh apabila nak mulakan semula, saya kata contohnya letak kembalilah di zon mula, di tempat mula zon 2. Tapi apa yang peserta juga boleh buat adalah sebenarnya untuk meletakkan robot di jauh di sini, tempat mula zon 1. Boleh tak boleh? Boleh, dibenarkan. Cuma apabila kita meletakkan robot pada tempat mula zon 1, apa yang akan berlaku adalah masa dan checkpoint untuk zon 1 juga akan di-reset. Akan di-reset. So maksudnya kalau tadi dah 3 point, kat sini dapat 1 point, dah 4. Bila restart balik pada awal, semua akan menjadi kosong. Okay, semua akan jadi kosong. Itu yang kena ingat. Okay. Alright. So itu untuk konsep dalam zone. Okay. Konsep zone dulu. Saya nak tengok ada tak soalan yang berkenaan dengan zone. Tak ada Alright. Okay, kalau tak ada, saya akan teruskan dengan syarat kita. Kalau kita lihat syarat ni, okay, di sini adalah kita berikan sedikit perincian untuk setiap zon. Okay, kalau kita ingat kita ada 3 zon. Zon pergerakan bebas, zon anatomi garisan hitam dan zon anatomi garisan berwarna. Okay, jadi saya akan pergi satu persatu. Saya akan mulakan dengan zon pergerakan bebas. Okay. So, untuk zon pergerakan bebas, kita lihat di sini. Okay. Untuk zon pergerakan bebas, kalau kita lihat syarat, semasa robot berada di dalam zon pergerakan bebas, robot perlu sentiasa berada di dalam sempadan zon. Okay. Saya ulang apabila robot berada di dalam zon pergerakan bebas, robot perlu sentiasa berada di dalam sempadan zon. Okay. So macam mana nak kenal mana satu sempadan zon? Sempadan zon adalah garis hitam berukuran 10 mm lebih kurang. Okay, dia kurus lah, senang cerita dia kurus. So kalau kita lihat zon ni, saya zoom sekejap. Okay. Okay, kalau kita lihat di sini. Okay, ini adalah zon adalah zon pergerakan bebas. Ada border ni, boundary ni adalah 10 mm, kecil je Right. Dan kita next, kalau kita lihat nombor 2 ni, keempat-empat roda robot ada 4 roda. So keempat-empat roda robot perlu berada dalam zon, keempat-empat keseluruhan roda perlu berada di dalam kawasan zon sentiasa. Okay, sentiasa. Barulah kita kata robot berada di dalam zon. Saya ulang robot dikira berada dalam zon apabila keempat-empat roda robot berada di dalam zon. Okay, keempat-empat keseluruhan roda berada di dalam zon. So kalau sikit je terkeluar boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okay, yang akan dikatakan robot terkeluar zon hanyalah apabila satu biji tayar, keseluruhan satu biji tayar terkeluar daripada kawasan zon. Okay, so itulah, ataupun terkeluar pada sempadan zon. So itu yang dimaksudkan dengan pergerakan keluar daripada zon. Okay, so saya ambil contoh sekejap. Okay, saya ambil contoh di sini. Okay, so ini robot
So kalau robot bergerak, dikatakan robot bergerak dalam keadaan begini, walaupun dua tayar seperti terkeluar pada sempadan, tapi syarat mengatakan satu minimal salah satu tayar yang di mana keseluruhan tayar berada di luar daripada zon. Macam ni lah. Okay. Keseluruhan roda. Bukannya bukannya ni separuh je keseluruhan roda ni. Keluar zon barulah dia kata robot terkeluar daripada sempadan. Okay. Alright. Untuk pergerakan bebas. Okay. Alright. Kemudian kita perlu faham untuk pergerakan bebas, di dalam zon pergerakan bebas akan adanya satu yang dipanggil segmen. Satu yang dipanggil segmen. Dan setiap satu segmen ni dia ada syarat-syarat yang tertentu. Syarat-syarat pergerakan yang tertentu. So saya bagi contohnya segmen dua jingga. Segmen dua roda ataupun segmen jingga. Mana dia? Kalau kita lihat di sini ni, inilah dia segmen jingga. Segmen jingga. Segmen jingga. Dan kita kata di dalam sewaktu robot berada dalam segmen dua roda, robot wajib bergerak dengan hanya menggunakan dua radar. Dua radar saja boleh digunakan sewaktu robot berada di dalam zon ataupun segmen jingga. So, mana satu, macam mana nak gerakkan robot dengan hanya dua roda? Yang tu boleh rujuk kepada cuba sendiri dan rujuk pada buku untuk lihat yang mana satu pergerakan robot yang hanya menggunakan dua roda. Okay, so ni segmen dua roda. Okay, kemudian bilakah yang dikatakan robot telah berada di dalam zon jingga dan bila pula dikatakan robot keluar dari zon jingga? So kalau kita lihat di sini, robot dikatakan masuk ke dalam zon jingga apabila keseluruhan keempat-empat roda robot berada di dalam kawasan jingga. Manakala untuk keluar daripada segmen jingga ataupun segmen dua roda, hanya keseluruhan satu roda saja perlu keluar daripada zon jingga untuk kita kata robot telah pun keluar daripada zon jingga. So bila dia dah tak ada dalam zon jingga ke, tak ada dalam zon purple ke, tak ada dalam zon pink ni, maksudnya apa? Maksudnya cabaran yang kita letakkan untuk setiap segmen ini tidak kita kata tidak akan berikan kesan kepada robot. Robot tak perlu ikut lah sebenarnya, tak perlu ikut. Alright. Okay, so macam mana contohnya, saya tunjukkan contoh macam mana dikira robot masih berada di dalam garisan. Okay, kita katakan dalam syarat robot berada dalam garisan apabila keseluruhan robot berada di dalam segmen. Berada dalam garisan, berada dalam segmen. So kalau robot bergerak. So sini kalau kita lihat robot sudah pun berada di atas segmen jingga. Tapi dalam kes ni robot masih belum berada di atas di dalam segmen jingga. Okay, robot dikira hanya berada di dalam zon jingga apabila robot dalam keadaan, segmen jingga apabila robot berada dalam keadaan begini. Tengok, empat tayar berada di dalam segmen jingga. Okay, so untuk masuk kena empat tayar. So sekarang ni dia bergerak. Okay, akhirnya bila robot keluar, selagi robot hanya dikatakan keluar daripada segmen jingga apabila minimal satu roda keluar daripada segmen jingga. So dalam keadaan ini, contohnya kalau macam ni lah pergerakan dia. Okay. Walau dua tayar pun sekalipun, disebabkan kedua-dua tayar ni bukannya keseluruhan tayar berada luar daripada section jingga, so ini belum dikira robot telah keluar daripada section jingga. Robot hanya akan dikatakan keluar daripada section jingga apabila dia dalam keadaan begini. Okay, kalau kita lihat satu roda telah pun terkeluar daripada segmen jingga. So dalam kes ni syarat dua roda tidak lagi boleh diguna pakai. So robot bolehlah suka hati gunalah apa benda pergerakan pun untuk bergerak di keliling track. Okay. Alright. So itu untuk zon jingga. Kemudian bukan zon jingga, itu untuk segmen jingga. Kemudian kita ada juga segmen ungu. Di dalam syarat ada segmen ungu. So segmen ungu ni macam mana?
Segmen ungu kita katakan dia lebih kurang dengan segmen jingga. Cuma beza dia, kalau segmen jingga boleh digerakkan mana-mana dua tayar. Mana-mana dua tayar. Tapi untuk segmen roda belakang ungu, wajib menggunakan hanya dua tayar daripada tayar belakang. So mesti guna yang belakang lah untuk bergerak. Tak boleh gunakan tayar depan. Okay. So itu untuk ungu, untuk pengetahuan Sebab bentuk pengetahuan, sebab kalau kita lihat untuk pertandingan Malaysia 2025, okay, tidak ada lagi untuk 25, masih tak ada, tidak ada kita tetapkan segmen purple. Untuk pusingan akhir negeri tidak ada segmen purple. Okay. Alright. So segmen purple. Kemudian ada segmen merah jambu. So merah jambu ni macam mana? So kalau kita lihat, merah jambu adalah segmen halangan. So halangan tu apa dia? Kalau kita lihat di dalam dokumen ni, halangan akan diletakkan di sini. Di sini. Halangan merupakan kotak. Kotak yang juga kotak berukuran 7x5x5 yang kita berikan di dalam juga di dalam salah satu dokumen. So halangan tu perlu dibina dan diletakkan di sini. Bermaksud robot apabila berada di dalam segmen merah jambu, robot boleh bergerak sukati ikut mana pun, tapi yang penting robot tidak boleh melanggar halangan. Okay. Kalau robot melanggar halangan, robot perlu dimulakan semula daripada awal zon, iaitu zon 1. Okay. Alright. Itu adalah segmen merah jambu. Okay. Kemudian seterusnya, itu adalah untuk zon 1. Zon 1 pergerakan bebas di dalam zon. Saya nak cek dengan admin ada soalan tak untuk zon. Okey, kita ada soalan. Kita tengok soalan-soalan sekejap. Oh, tak apa, macam banyak soalan ni. Okay, sekejap. Saya tengok soalan dulu. Okey, ni soalan untuk zon 1 saja. Yang mana-mana tak ada pada track. Okey, untuk LITA kalau kita lihat, walaupun dalam syarat ada 3 zon. Zon jingga, zon ungu dan juga zon merah jambu. Okay, tetapi kalau kita lihat di dalam cabaran hanya ada 2 zon saja, iaitu zon jingga dan zon merah jambu. Ini bukan purple, ini merah jambu. So maksudnya ada 2 zon saja. So yang tak ada apa? Yang tak ada adalah zon ungu. Okey. Baik untuk sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Sekolah menengah pun sama. Hanya ada 2 segmen. Dan ada 2 segmen saja. Segmen jingga dan segmen merah jambu sahaja. Okey. Okey. Maksudnya robot boleh berhenti dahulu sebelum bergerak ataupun perlu bergerak secara berterusan. Okey. Soalan dia, saya rephrase sikit. Robot perlu berhenti dahulu ataupun dia boleh bergerak terus secara berterusan. Jadi untuk Okey, untuk ini mungkin saya tak pasti merujuk kepada mana, mungkin merujuk kepada segmen. Okey, kejap. Komputer saya crash. Okey, sebentar. Sementara ya.
Okay, tak apa, saya cuba menjawab soalan. Kalau ada lagi soalan lain, sebentar tunggu PDF saya load ni. So maksudnya robot perlu berhenti dahulu sebelum bergerak ataupun boleh bergerak secara berterusan, terpulang. Okay. Untuk setiap zone ataupun setiap segmen, tidak, robot boleh bergerak secara berterusan ataupun tidak diberhentikan dahulu, lepas tu baru kemudian bergerak. Dia terpulang kepada pasukan masing-masing. Okay. Okay, ada lagi tak soalan, Fatin? Okay. So saya belum bercerita tentang zone ni. Okay, kejap. Ada satu soalan tu, saya teruskan dulu. Okay, lalu dia pun. Okay, saya jawab dulu soalan. Okay. Pada segmen 1, ada soalannya pada segmen 1, macam mana dikira mendapat markah? Lalu di tepi saja ataupun lalu di bawah robot? Okay. So untuk semua titik markah, robot perlu bergerak di atas titik markah. Okay. So kalau kita lihat sebenarnya titik markah tu, saya buka kembali dokumen saya yang telah crash tadi. Okay, saya teruskan sebentar dengan sini. Aduh. Okay, kali saya telah kembali. Okay, saya teruskan dulu dengan menerangkan zone dulu. Okay, kalau kita lihat itu tadi untuk zone 1, syarat di dalam zone 1, dan kalau kita lihat sebenarnya ini pertandingan, salah pertandingan. Kejap, komputer saya dah jadi. Now, saya teruskan sebenarnya benda ni ada dalam syarat. Okay, kalau kita lihat sebenarnya tadi saya terangkan tentang zone 1. Jadi zone 2 adalah berkenaan dengan pergerakan robot bergerak mengikut garisan. Okay, jadi syarat dia, cabaran dia adalah kita perlu gerakkan robot di atas garisan dan mengumpul titik markah. Jadi kalau kita lihat, okay, ini zone 2.
Okey. Ini untuk zon 2 Untuk zon 2 kalau kita lihat robot perlu sentiasa berada di atas garisan hitam. Okey. So dan kita akan menggunakan konsep vertex robot So kalau kita lihat ini adalah robot dan garisan kotak hijau ni menunjukkan vertex robot ataupun kawasan robot. So pada setiap masa mana-mana bahagian robot perlu berada di atas garisan hitam. Okey. Dan robot dikira terkeluar pada garisan apabila keseluruhan robot terkeluar pada garisan lah. Right? Satu. Okey, kemudian kalau kita lihat di sini di dalam zon 2, untuk zon 2 dia akan ada satu untuk sekolah rendah, untuk sekolah rendah dan sekolah menengah. Untuk sekolah rendah dan sekolah menengah akan ada zon segmen titik markah. Okey, perhatikan zon titik markah dan kemudian ada warna di sini. Okey, ada warna di sini ni. Warna ni merujuk kepada urutan yang perlu robot ikut untuk mencapai titik markah yang pertama ni. Okey, contohnya okey, saya zoom sikit. Okey, ini untuk pertandingan, ini untuk kategori sekolah rendah. Kalau kita rujuk kepada bahagian bawah ni, bahagian bawah zon autonomi garisan hitam, segmen titik markah, jika diwarna kuning, turutannya adalah ACD. Okey, jadi ACD, kalau kita lihat di sini ni sebenarnya ada label, di tanda ada label A, C dan D. Jadi wajib untuk robot bergerak mengikut urutan ACD untuk mendapatkan titik markah pada D. Okey. Kemudian barulah robot boleh mengambil titik markah yang lain. Okey. So itu untuk zon 2. So zon 2 saya ulang sekali lagi adalah robot bergerak ikut garisan. Cuma disebabkan ada warna di sini, kalau warna kuning merujuk kepada urutan ACD, so kena ikut ACD. Untuk sekolah menengah warnanya lain, warna hijau contohnya. Jadi warna hijau ada urutan yang berbeza. So kena rujuk kepada dokumen sekolah menengah, rujuk kepada urutan yang berbeza. Okey. Nah, itu untuk sekolah rendah dan sekolah menengah, segmen titik markahnya sama. Okay, kemudian untuk sekolah menengah ada satu ekstra, di mana untuk sekolah menengah akan ada segmen angkat dan letak. Okey, segmen angkat dan letak, saya akan buka kejap. Tak keluar lagi. Okey, kalau kita lihat ini adalah cabaran untuk sekolah menengah, untuk sekolah menengah. Perhatikan di sini. Okey, selain daripada adanya zon segmen titik markah di sini, warna hijau, robot boleh ikut urutan. Kalau tengok di sini sekolah menengah adalah urutannya BDE. Okey, BDE. Jadi robot boleh ikut BDE. Jadi ikut ni. Kalau saya ambil gambar. Okey. B di sini, BDE. Okey. So kena ikut urutan ni. Maknanya robot perlu ikut garisan begini untuk sekolah menengah. So itu untuk segmen titik markah. Kemudian untuk sekolah menengah, adanya lagi satu di sini adalah segmen angkat dan letak. Perhatikan di sini ada lagi satu warna. Jadi kalau warna kuning di sini, kalau kita lihat di bawah untuk segmen angkat letak, jika warnanya kuning, kedudukan akhir objek di kotak adalah di kotak A. Okey. So itu kedudukan akhir. Bermaksud kalau kita lihat syarat di sini, awal-awalnya di sini letaknya kotak. Okey, akan ada kotak di sini. So disebabkan sini adanya warna kuning, robot perlu mengangkat kotak daripada tempat kotak ni dan letakkannya di tempat A untuk mendapatkan titik markah di tempat A. Okey. So ini untuk sekolah menengah. Sekolah rendah tak adalah ni. Okey. Itu adalah segmen titik markah. Right. Saya teruskan dengan segmen garisan berwarna. So segmen garisan berwarna syarat dia lebih kurang dengan garisan hitam, cuma beza dia adalah
Garisan yang perlu dilalui oleh robot adalah garisan berwarna. Okay. So untuk garisan berwarna, robot akan perlu bergerak mengikut menggunakan keupayaan kamera kamera kecerdasan buatan. Okay. Dan robot boleh ikut garisan berwarna dan kalau kita lihat di sini, untuk robot mengumpul sebanyak mungkin sebanyak yang boleh titik markah. Okay. So yang penting di sini untuk robot bergerak ikut warna ni, robot hanya boleh menukar haluan ke garisan berbeza warna dalam dua keadaan, iaitu pada garisan berterusan dan garisan ataupun simpang silang. Kita bagi contoh di sini. Kita ada bagikan contoh simpang silang tu macam mana, garisan berterusan macam mana. Jadi kalau robot bergerak, contohnya robot di sini. Okey. Robot robot berada di sini ni. Robot boleh ikut garisan. Apabila robot hanya boleh bertukar warna, contohnya biru ke merah di kawasan di kawasan simpang silang, contohnya ni ada satu simpang silang, ataupun di garisan berterusan macam ni, barulah robot boleh tukar warna, tukar garisan berwarna. Dua tempat ni saja. Contohnya di sini pun boleh. Yang tak boleh buat macam mana? Contohnya robot berada di sini. Robot berada di atas garis biru, kemudian robot nak terus ke garis hijau di sini. Dia nak tukar warna daripada biru ke hijau. Terus di sini bukannya simpang silang ataupun bukannya garisan berterusan. So macam ini boleh ke tidak? Tak boleh. Jawapan dia tak boleh. Alright? So itu untuk garisan berwarna. Saya akan teruskan dengan konsep zone. Now, kalau kita lihat setiap zone adalah zone yang berasingan. Zone yang berasingan. Bermaksud, contohnya markah yang kita perolehi, kalau kita lihat di atas ni, syarat zone ni, saya lihat atas balik. Setiap zone adalah berasingan. Jadi maksudnya markah yang kita kumpulkan untuk zon 1, markah dan masa yang kita kumpulkan zon 1 adalah markah dan masa untuk zon 1. Kemudian markah dan masa yang kita kumpul untuk zon 2 adalah markah untuk zon 2. Dan sama juga untuk zon 3 adalah untuk zon 3. Di akhirnya nanti barulah kita akan campur ke semua markah dan masa untuk ketiga-tiga zon. Dan akan menjadi markah muktamad untuk setiap pasukan. Itu nombor 1. Nombor 2, apabila dimasukkan dengan zon berasingan, apa maksud dia? Contohnya, saya ambil contoh, katalah kita mulakan robot di sini. Kita mulakan robot di sini. Kemudian robot bergerak. Dapat checkpoint 1, kemudian bergerak, dia dapat checkpoint 2, kemudian dia bergerak terus ke tempat tamat checkpoint 1. So dia dah dapat 3 markah. 3 markah kan? Kemudian robot teruskan perjalanan. Robot pergi ke B, D. Kemudian dia dapat 1 markah untuk zon 2. Kemudian dalam perjalanan nak ke titik markah seterusnya, robot terkeluar. Contohnya robot terkeluar ke sini. So bila robot terkeluar, peserta perlu memulakan kembali larian robot. Bukan larian, perlu memulakan robot kembali. Dan untuk ini, robot boleh dimulakan di awal zon 2. So maksudnya kalau robot terkeluar di sini, peserta boleh memulakan kembali pergerakan robot daripada sini, zon 2. So maksudnya apabila dia mula daripada zon 2, markah dan masa untuk zon 2 akan reset. Tetapi pada masa yang sama, markah dan masa untuk zon 1 akan kekal. So dia dah kumpul markah dan kumpul masa tadi, zon 1 tadi tak akan berubah, kekal. So dia akan mulakan zon 2. Kemudian dia try lagi zon 2 sampai dapat. So habis zon 2, barulah dia boleh pergi ke zon 3. Habis zon 2 tu maksudnya minimum kumpul 1 checkpoint daripada zon 2, barulah ke zon 3. So tu maksudnya dengan zon yang berasingan.
Juga contohnya katakanlah boleh tak contohnya contoh yang sama, robot bergerak zon 1 dapat 3 markah, kemudian dia mula zon 2, dia terkeluar pada zon 2, tapi peserta ni dia mulakan kembali robot daripada zon 1. Boleh tak? Boleh. Juga dibenarkan. Tetapi apabila peserta memulakan daripada zon 1, okey, markah daripada zon 2 dan masa untuk zon 2 akan reset. Pada masa yang sama, disebabkan dia mula daripada zon 1 kembali, markah dan masa untuk zon 1 juga akan kita reset kepada kosong. Jadi boleh start. Dia nak kena collect balik lah sekali lagi point. Tak boleh nak habis separuh jalan. Okay. So itu maksud dia dengan zon berasingan. Okay. Apa lagi yang dalam ni? Kemudian, alright. Kalau kita lihat di sini, itu Arabnya faham, siapa tak faham boleh tanya balik. Satu lagi, okay, contohnya pergerakan zon, zon berasingan. Dalam tajuk zon berasingan, so contohnya dia mulakan daripada zon 1 di sini. Okay. Dia gerak, dia dapat satu checkpoint, kemudian robot terkeluar. Okay. Terkeluar, dia tak dapat nak ambil checkpoint yang kedua di zon 1. Tapi dia dah putus asa dengan zon 1. Dia nak terus mulakan dengan zon 2. Boleh tak? Juga dibenarkan. So apa yang peserta boleh buat? Peserta boleh angkat robot daripada zon 1 ni. Dia dah capai satu checkpoint. Angkat robot daripada zon 1. Letakkan dia di tempat mula zon 2. Dan boleh terus bergerak memulakan zon 2. Okay? Dibenarkan. Cuma syarat yang perlu dipenuhi daripada zon 1 adalah minimum perlu dapat 1 titik markah. Okay, minimum 1 titik markah di zon 1. Barulah dia boleh start daripada zon 2. Okay, dan minimum 1 titik markah tu dia tak ada perlunya titik markah yang ni. Dia boleh juga contohnya ambil satu saja titik markah daripada sini. Boleh juga. Kemudian angkat robot dan terus start pada zon 2. Juga dibenarkan. Okay, so ini applicable boleh terguna pakai kepada zon 2 dan zon 3. Okay, alright. Saya rasa itu penerangannya. Saya buka pada soalan. Saya nak tengok pada soalan. So, syarat ni panjang lagi ni, tapi syarat-syarat lain tu banyaknya adalah berkaitan dengan administration, maknanya apa yang kena register macam mana dan sebagainya. Yang tu saya rasa boleh dibaca. So yang cuma pasal zon dan syarat-syarat cabaran ni saja yang saya rasa memerlukan sedikit penerangan. Jadi saya nak tengok soalan sekejap. Tadi ada satu soalan. Okey. Berkenaan dengan robot perlu berhenti ataupun boleh jalan terus. Yang ni saya tak ingat saya dah jawab ke belum. Saya takut saya dah jawab tapi jawab pagi tadi. Okey. Soalan dia, boleh tak robot berterusan saja? So berterusan bermaksud di sini akan ada dua kemungkinan lah. So kalau maksudnya berterusan melalui segmen, contohnya robot bergerak, habis zon jingga, dah habis collect checkpoint zon jingga, terus ke masuk zon merah jambu, terus sampai habis. Boleh tak boleh? Boleh. Secara berterusan dibenarkan. Kalau nak berhenti boleh tak? Kalau berhenti, contohnya robot berhenti di sini. Berhenti. Kemudian dia jalan secara automatik, robot terus bergerak di dalam zon pink, juga boleh dibenarkan. Dia nak berhenti sekejap atau baru jalan balik, juga dibenarkan. Yang tidak dibenarkan apa? Yang tidak dibenarkan adalah robot bergerak, robot berhenti di sini ataupun terkeluar garisan di sini, kemudian peserta mengangkat robot, dan letakkan di sini. Yang tu tak boleh. Sebab apabila peserta mengangkat robot terus perlu dimulakan di awal zon. Okey, itu maksudnya. Kemudian berterusan antara zon, boleh tak? Contohnya robot bergerak, bergerak pada zon 1, bergerak ambil checkpoint dan kemudian terus ke zon 2. Dia bergerak ikut zon 2 sampai habis zon 2. Boleh tak? Boleh, juga dibenarkan. Juga dibenarkan. Cuma yang juga dibenarkan, itu full stop. Dan mungkin ada yang ramai yang juga nak buat contohnya dia nak gerak zon 1, habis zon 1 di sini. Kemudian dia nak berhentikan robot sekejap. Dia nak betulkan kedudukan robot ataupun dia nak tekan butang di atas robot untuk memulakan zon 2. Juga dibenarkan.
Okay, tapi kena memenuhi syarat tadilah, syarat menekan butang tu. Tekan butang selepas 1 saat, kemudian barulah tekan butang selepas 1 saat bunyi buzzer dan mula bergerak. Okay, yang tu syarat buzzer tu perlu ada, perlu kekal setiap kali nak robot dimulakan di awal zone. Syarat tu hanya tidak diguna pakai jika robot bergerak secara continuous sahaja. Okay. Alright, saya tengok soalan. Okey, soalan dia ada satu saja aerobotik berkongsi kereta yang sama untuk bulan berbeza. Now, kalau untuk grand final pasukan wajib setiap pasukan wajib ada robot sendiri untuk grand final. Sebab di grand final kita akan bertanding secara fizikal. So contohnya katalah sekolah A ni dua-dua pasukan dia masuk ke grand final. So memang kena ada 2 robot yang berbeza. Okey. Di peringkat akhir negeri ni terpulang kepada peserta kalau nak berkongsi robot. Okey, jangan tanya saya lah, senang cerita. Okey, kemudian ada lagi soalan. Di dalam garisan hitam pada zon 2, adakah perlu dilalui semua garisan ataupun cukup sekadar melalui 2 titik markah? Okey, zon hitam, zon garisan hitam ataupun zon garisan berwarna. Kedua-duanya ada syarat yang sama. Robot tak perlu ikut keseluruhan garisan. Robot hanya perlu mengambil titik markah. Okey, robot hanya perlu ambil titik markah. So, kalau ada garisan yang tak ada titik markah, kalau kita nak skip, kita boleh skip. Okey. Alright, seterusnya coding bertulisan tadi saya dah jawab kan? Dia jawab. Okey. Pada segmen 1, contohnya, bagaimanakah yang akan dikira sebagai melalui titik markah? Okey. Untuk segmen 1, robot perlu bergerak di atas titik markah. Okay, so titik markah ni memang kita kena letakkan. So nanti kita akan berikan corak titik markah yang boleh digunakan dalam pertandingan. So saiz titik markah tu sebenarnya maksima 5 cm. Okay. So sebenarnya kalau nak ikutkan bentuk, boleh bintang, boleh 3 segi, boleh bulat, boleh 4 segi, boleh. Cuma maksimum saiz adalah 5 cm. 5 kali, kalau kata 4 segi, 5 lebar, 5 tinggi lah. Kalau bintang, daripada bucu yang paling jauh ke bucu paling jauh adalah 5 cm. Okay. So apa-apa pun kita kata design akan diberikan supaya boleh, kalau takut nak design sendiri, takut salah saiz, kita boleh cetak dan tampalkan, gunakan saja design checkpoint yang kami berikan nanti. Okay. So perlu lalu di atas saja, perlu lalu di atas. Mana-mana bahagian robot lah perlu lalu di atas checkpoint. Nak tayar dia saja ke pun boleh. Okay. Okay, seterusnya. Okay. Bila mula kembali, perlu soalan seterusnya, bila mula kembali kena bas sekali lagi ke? Jawapan dia ya. Setiap kali kita mulakan secara manual, maknanya kita angkat robot dan letak, kita tekan butang untuk gerakkan robot, wajib membunyikan buzzer. Okay, untuk zon 2 dan zon 3. Zon 1, zon 2, zon 3 lah. Wajib ada bunyikan buzzer. Yang tak perlu bunyikan buzzer hanyalah apabila robot secara automatik bergerak daripada zon 1 terus masuk ke zon 2 dan dia terus masuk ke zon 3. Yang tu tak perlukan buzzer. Okay. Okay, soalan seterusnya, yang pertama adalah kumpulkan markah dahulu. Okay, saya tak berapa faham soalan dia. Kalau nak ikut ranking, yes. Markah checkpoint yang lebih tinggi akan ranking yang lebih tinggi. Masa adalah secondary. Apabila kalau ada checkpoint atau markah yang sama, baru kita lihat pada masa. Keseluruhan, masa keseluruhan. Kalau, okay, saya teruskan. Kalau robot ambil 1 poin pada zon 1, kemudian robot diangkat dan diletakkan pada garis mula zon 2, kira markah garis tamat zon 1 dikira ke? Okey, soalan dia begini Kalau robot, saya terus lukis di sini. Okey. Kalau robot di zon 1 bergerak ambil markah pada zon 1. Okey, dia dah dapat markah pada zon 1. Kemudian mengangkat robot dan letakkan di akhir zon 1. So, adakah akan dapat markah pada akhir zon 1? So, maksudnya dapat 2 markah ke ataupun hanya 1 markah? So, jawapan dia, peserta akan mendapat hanya 1 markah.
Walaupun diangkat robot ni dia letakkan pada akhir pada garis tamat zon 1. Kenapa satu markah? Sebab satu markah tu hanyalah untuk yang checkpoint yang ini. Sebab apa? Sebab apabila peserta menyentuh robot, apabila peserta menyentuh robot, robot dah kira terkeluar pada garisan. So robot dah tak boleh nak kumpulkan markah. Okey, dan apabila kita letakkan di sini, maknanya walaupun robot berada pada garis tamat zon 1, tapi pada ketika itu robot sebenarnya dah habis zon 1. Dia dah tak boleh kumpul markah untuk zon 1. Zon 2 lain lah sebab dia memang di garis mula zon 2. So, kemudian robot bergerak boleh kumpul markah untuk zon 2. Okey. So harap tu jelas untuk titik markah kedua untuk titik markah 2 di zon 2 kalau roda terkeluar zon 1. Tengok kalau roda terkeluar 1 masih boleh teruskan ke zon 2 ataupun perlu mulakan titik zon 1. Oh okey, dia kalau saya faham soalan ini, saya ulang balik, saya try lukis. Dia di zon 1, dia dah dapat satu titik markah. Kemudian dia ambil titik markah yang kedua. So berjaya ambil titik markah kedua. Tapi selepas itu robot terkeluar. Satu roda terkeluar daripada zon 1. Contohnya terkeluar macam ni kan, terkeluar pada zon 1. Boleh tak diangkat robot dan letakkan di permulaan zon 2? Boleh. Tak ada masalah, boleh. Dan tetapi pasukan ni akan hanya mendapat 2 markah saja. Kenapa 2 markah? Sebab dia dapat markah untuk checkpoint pertama dan checkpoint kedua saja. So pasukan tidak mendapat markah ketiga untuk garis tamat zon 1. Sebab apa? Sebab macam saya terangkan tadi, peserta mengangkat robot dan letakkan. Ataupun kalau dia terkeluar terus, lagilah sama juga kes right? Okay. Ada lagi tak soalan? Grand final kat mana? Grand final di Kedah. Tapi itu bukan cerita sekarang ni, kita cerita taklimat syarat pertandingan dulu Okey, saya tunggu lagi ada tak soalan? Saya harap tu jelas. Kita bagi masa jam dah 3.20, kita bagi masa 2 minit kalau ada soalan tambahan. Oh, okey, soalan menarik. Robot boleh mengunduh dari titik markah kedua. Robot boleh mengunduh dari titik markah kedua di zon 1. Oh, okey. Okey, saya rasa saya faham soalan tu. Sebab dia menggunakan short form. Saya tak pandai short form ni. Okey. So maksudnya dia kata boleh ke robot mengunduh dari titik markah kedua di zon 1. So maksudnya robot bergerak dia sampai ke titik markah zon 1 ni, titik markah kedua zon 1. Kemudian dia nak reverse ke belakang. Reverse ke belakang tak ada masalah, boleh. Tidak menjadi masalah untuk robot reverse. Okey, pergerakan bebas boleh reverse. Okey. So walaupun tu reverse, saya rasa itu soalan dia, tapi mungkin soalan dia bermaksud begini. Contohnya juga bermaksud, contohnya robot bergerak. Okey, robot bergerak, dia dah masuk dalam zon. Dia dah masuk dalam zon 1. Zon 1 dia dah masuk dalam segmen jingga. Masuk segmen jingga, kemudian dia jalan, dia termiss checkpoint di zon jingga, dia terus masuk ke zon merah jambu. Contohnya lah Kemudian dia reverse masuk balik dalam segmen zon jingga. Kalau reverse, dia bergerak kembali ke dalam zon jingga. Boleh tak? Juga dibenarkan. Juga dibenarkan. Tetapi syarat masuk ke dalam zon jingga dan keluar pada zon jingga terpakai. So maksudnya tadi kita bagi contoh masuk daripada zon jingga daripada di bawah ni Tapi kalau robot daripada zon merah jambu nak masuk ke zon jingga juga perlu memenuhi syarat. Iaitu keempat-empat tayar perlu berada di dalam zon jingga. Barulah robot dikira free. Keempat-empat tayar perlu berada di dalam segmen jingga. Barulah robot dikira berada di dalam segmen jingga. Dan barulah robot boleh mengambil titik markah di dalam zon jingga ni. Dalam segmen jingga. Okey. Dah masuk 4 tayar baru boleh ambil titik markah di segmen jingga.
So juga bermaksud begini tak boleh Contohnya robot bergerak masuk dalam segmen jingga, kemudian dia terkeluar. Satu roda terkeluar pada zon jingga, segmen jingga. Satu roda je terkeluar. Okay, bila satu roda terkeluar, robot dikira terkeluar daripada segmen jingga, dan pada ketika ini robot tidak boleh lagi mengambil checkpoint. So kalau dia duduk atas checkpoint pun dikira robot tidak mengambil checkpoint. Sebab apa tak mengambil checkpoint? Sebab sebenarnya robot sudah pun terkeluar daripada segmen jingga. So ini tidak dibenarkan. Bukan tak benar kan? Robot memang tak ada masalah buat macam ni. Dia tak kena disqualify. Cuma dalam keadaan ini, titik markah ni tidak akan dapatlah, pasukan tidak akan mendapat titik markah ni. Okay. Alright. Okay, kalau robot dah ambil 2 checkpoint tapi melanggar langgaran. Menengah halangan kot Okay. Dia dah ambil 2 checkpoint, robot bergerak, dia ambil 1 checkpoint, kemudian dia ambil checkpoint kedua. Lepas tu dia naik atas ni balik, dia langgar halangan. Apa akan jadi pada robot? Okay, robot tetap akan mendapat 2 markah sebab dia dah dapat 2 checkpoint ni. Tetapi sebab dia dah langgar halangan, bermaksud robot sudah pun terkeluar daripada zon 1. Maksud robot tak bolehlah nak ambil markah yang ada pada garis tamat. So dia sama ada dia teruskan dengan pergerakan di zon 2 ataupun mula kembali pada zon 1 untuk cuba dapatkan markah pada garis tamat. Okey. So itu harap menjawab soalan. Okey. Sekejap kan, kemudian seterusnya. Adakah video tersebut perlu submit sebelum 36 seperti rakaman video Makrobotik melalui borang video form dan website dibeli? Okay, cara menghantar video sama seperti Makrobotik. So, apa perlu dilakukan adalah rekod video dulu siap-siap, hantar sebelum 30 hari bulan 6 pada laman pada Google Form yang akan diberikan nanti. Okay, seterusnya, boleh tak tuan lukiskan laluan yang wajib robot lalui di setiap zon daripada mula hingga tamat yang melekat markah penuh? Kalau tanya soalan saya, boleh tak saya lukiskan? Jawab saya, tak boleh. Okay, saya tak boleh nak lukiskan laluan yang terbaik sebab itulah yang perlu dicuba dicari oleh peserta masing-masing. Peserta masing-masing ada ideanya yang lebih bernas daripada saya, yang lebih baik daripada saya. So, saya rasa peserta boleh cuba mencari apakah laluan yang terbaik untuk robot lalui untuk mendapatkan maksima titik markah. Okay, so itu cabaranlah pada yang bertanya, itu adalah cabaran yang perlu dicari. Okay. Lagi tak soalan tak? Okay, so kalau tak ada soalan, saya rasa masa pun dah terlebih 25 minit daripada yang kita jangkakan. Saya rasa untuk taklimat, sekian saja taklimat kita pada hari ini. So siapa yang nak rujuk kembali kepada taklimat, ada recording akan kami kongsikan. Sebenarnya taklimat ni adalah kali kedua. Pagi tadi kita dah buat taklimat, kemudian petang ni kita buat taklimat. So pada peserta nak lihat pada dua-dua taklimat pun boleh. Sebab apa? Sebab dari segi konten sama. Tapi mungkin taklimat di sebelah pagi, soalan dia berbeza daripada taklimat di sebelah petang. Okay, so mungkin ada benda yang boleh dipelajari daripada sesi pagi tadi. Alright? Jadi sekian saja daripada saya. Last note, pastikan pasukan rujuk kepada syarat. Baca syarat dengan betul. Baca syarat dengan betul. Kami tak ada menukar syarat. Syarat itu begitulah daripada awal. Baca syarat dengan betul. Kemudian kalau ada soalan boleh tanya di grup grup Telegram. Kami akan buka satu grup Telegram untuk tanya soalan-soalan teknikal. Okey. So sekian saja daripada kami. Terima kasih di atas masa tuan-puan, murid-murid, semua murid-murid peserta untuk petang ini. Dan daripada saya, selamat berjaya. Assalamualaikum dan selamat petang.